Okay, so macam biasa, sebelum nak buat kerja kena pakai kasut yang proper sikit. Hari ni saya nak cat railing untuk ni, untuk pagar ni. Nampak? Kita pakai kasut dulu. Okay. Oh, lupa lah. Okay, kita pergi tengok kemah jap. So kalau tengah hari ni memang terik sikit, jadi nak kena plan ni sama ada nak letak cover apa namanya, canvas, ataupun nak tanam pokok. Tengah hari macam ni memang terik betul lah. So atas tu TMB punya apa, pylon dah clear dah. So ni tandas. So untuk anda yang nak camping, tapak kat atas tu, so tandas kat sini, kena jalan kaki sikit lah. Tandas kat sini. Ni semua kita dah sediakan tandas. Ada lelaki ada 3 pintu. Sebelah sini perempuan. So ni perempuan 3 pintu. Mesin welding pun ada kat sini. Tutup dulu. Okay. So bawah sana ada ruang lagi. Ni so bawah ni kan, bawah ni ada ruang lagi ni. So saya ingat nak buat lagi tapak glamping. Saya tak tahu kenapa pokok tu kan, saya tiba-tiba daun dia mati pula, tiba-tiba daun dia uluh pula. Sayang. Tu antara pokok yang besar yang saya suruh simpan. Tu nampak pokok ni. Tak tahu lah tiba-tiba mati. Saya cuma ada buat apa, kita buat teres lah. Tak tahulah, mungkin excavator tu kena akar dia ke apa. Tapi yelah, patutnya tak kena pun sebenarnya. Kalau akar kena pun sikit-sikit, sebab pokok ni akar tunjang kan. Tapi saya pun tak faham. Jiran sebelah punya pokok durian, nampak? Cantik pokok dia ada, tapi belum buah lagi. So tanah saya ni ada satu pokok durian yang memang dah tanam daripada dulu. Saya rasa orang, tak tahulah orang asli tanam ke apa ke. Okay, ni progress tengah buat ni, nampak? Ni tapak untuk kita punya. Okey, macam ni, idea dia macam ni. Kenapa saya buat tapak ni? Tapak ni saya nak buat sebab katakanlah orang stay dalam kemah tu kan, orang stay dalam kemah tu. So dia kat depan sana tu tempat lepak-lepak je. Nanti saya akan letak payung semua, everything kan. Tu dia tu letak payung je semua kan. Ni semua letak payung. So bila payung, takkan nak masak-masak. Kalau ada orang katalah, sebab kat sini jauh tempat makan kan, jadi biasanya orang camping-camping ni nak masak-masak. So nak masak-masak kan, jadi nak masak, basuh pinggan semua. So saya sediakan platform ni lah. Platform ni dia tak boleh dekat sangat dengan kemah, sebab takut nanti lah, takut terbakar apa kan, sebab canvas plastik kan. So saya letak jauh sikit lah. So ni satu tapak, sana satu tapak, lebih kurang 10 kali 12 kaki. 10 kali 12 kaki. Okey, satu lagi tapak untuk yang atas. So sisa ada 2 kemah. So saya pun buat 2 tapak lah. So ni satu platform, nampak ni. Satu platform. Nanti saya buat bumbung ni, buat bumbung. Jadi orang boleh masak-masak kat sini sambil-sambil tengok view kan. Tengok sana genting, nampak tu. Sana bukit genting. Allahuakbar. Okey.
satu lagi saya akan buat kat sini. Kat sini. Ni. Kat sini tapak dia. Semua menghadap bukit juga. So hari ni pekerja saya tengah pasang salur air untuk awning. InsyaAllah minggu depan pintu pasang dan boleh start masukkan perabot dah. Electrical pun dah pasang. Okey. Jom saya tunjuk kat you. Saya tunjuk kat anda semua tapak untuk kemah dalam perjalanan menuju ke tapak kemah. Tapak kemah je dekat je. Tu rumah saya, kan? Belakang rumah ni. So kat sini boleh tempat buat parking lah. Normally kalau ada event saya akan buat parking ni berlapis-lapis lah. Buat 2 line. Tapi ada cabaran sikit bila nak balik. Kereta duduk belakang kan. Nak keluar susah. Jadi saya cadangkan, saya plan nak buat rule satu line je, parking satu line je. So ni tapak dia. Ni tapak kemah nanti. Kan? So ni saya dah ukur dah. Satu tapak kemah ni ukuran dia lebar dia 14. Panjang dia mungkin dalam 20 kaki lah. 20 kaki. So kalau tapak kemah ni dia menghadap ke bukit sana. So bertentangan tapak kemah ni pula dia menghadap bukit sana. So ni nanti saya clearkan lah. Saya clearkan. Dan saya plan untuk tanam pokok baru lah. Sebab dia open space je ni panas. So kalau ada pokok yang apa, pokok doa tu, saya plan pakai pokok doa. Dia rimbun sikit. Jadi kalau tengah hari macam tak panas sangat lah. So yang ni memang saya akan tambah pasir. Penat berjalan kaki. Tambah pasir. So jadi kalau katakanlah hujan ke apa, dia akan meresap lah. Ni tapak 1 kemah, 2 kemah, 3, 4. Sebelah ni dapat 10, sebelah ni dapat 10. Total 20 tapak. So anggaran sewa tapak saya tak sure, tak set lagi. Mungkin kita mula-mula ni kita buat harga perkenalan. Kita buat ikut market lah. Okay. So itu pun saya tengah buat tapak kemah menghadap ke Bukit Genting. Itu platform untuk gazebo. Tengah nak buat lah. So saya tak open lagi sebab tempat ni masih lagi heavy construction. Normally kalau saya nak saya open pun pada individu, orang-orang yang rapat lah, kan, adik-beradik ke, kan, saya punya agent ke, buat sekarang